Inilah realiti di Malaysia hari ini. Setiap hari kita menghasilkan ribuan tan sampah dan sebahagiannya tidak pernah sampai ke tempat yang sepatutnya. Sebaliknya, ia berakhir di tepi jalan dan hanyut bersama arus sungai. Apa yang kita anggap kecil dan remeh akhirnya menjadi beban besar kepada alam sekitar. Okay guys, jom kita tanya pendapat-pendapat orang kat sini. Apa yang diorang akan buat bila nampak sampah merata-rata? Saya akan kutip sampah tu dengan sendiri, dan kalau sampah tu banyak, saya akan ajaklah sesiapa yang ada dengan saya untuk kutip bersama-sama. Okay, biasanya bila saya nampak sampah sarap atas lantai dekat taman permainan, saya akan suruh anak saya kutip dan buang dalam tong sampah. Diorang pun suka kutip. Lepas tu dia akan mengajar diorang untuk berasa bertanggungjawab lah untuk memelihara taman permainan, bagi tempat ni bersih. Dah start Korang tahu tak, kalau korang buang sampah merata-rata, membuatkan persekitaran kita ni kotor dan tak selamat tau. Korang tak nak sakit kan? Walaupun sampah kecil, dia boleh jadi masalah besar tau. Contohnya boleh menyebabkan banjir dan penyakit-penyakit yang lain. Korang, jomlah kita buang sampah di tempat yang betul. Walaupun senang, tapi bermakna. 6, 7 Bumi kita.